Rakyat bukan marah sebab bantuan RM100, tapi sebab papan iklan bantuan itu dipenuhi wajah pemimpin. Kalau guna duit kerajaan, kenapa nampak macam kempen politik? Inilah masalah utama Malaysia Madani hari ini. Batas antara pentadbiran dan propaganda makin kabur. Dana kerajaan sepatutnya untuk rakyat, bukan alat bina imej mana-mana individu. Kalau benar ikhlas, cukup letak logo kerajaan dan mesej bantuan. Kenapa perlu wajah Perdana Menteri besar-besar di tepi jalan? Rakyat Sabah layak dihormati, bukan dijadikan poster promosi politik. Rakyat bukan bodoh. Kita nampak yang tulus dan yang berpura. Ini bukan soal benci, tapi soal integriti. Kita mahu Malaysia Madani yang benar-benar madani, bukan manipulasi. Rakyat bijak, negara selamat,